Kalau ada lafaz di kat luar tu, punca tu tak relevan lagi kan. Jadi mahkamah hanya akan fokus kepada cerai itu daripada suami, adakah dia buat dengan niat ataupun dia waras dan sebagainya lah, tak ada paksaan, tak ada ugutan. So basically mahkamah akan lihat kepada faktor tu lah. So maknanya Datuk kalau disahkan akan jadi talak dua lah. Talak dua lah. Talak dua. Dia akan proceed dengan isu anak kan, hak jagaan anak dan juga atas pencarian dan lain-lain lah yang berkenaan. Isu berkenaan dengan hak isteri selepas bercerai lah kan. Dia ada buat offer dan kita pun ada jawab, tapi lepas tu benda tu tak proceed, dia senyap dia. Itu bulan berapa tu Datuk? Itu dalam bulan 8 macam tu lah, sebelum 8. Maksudnya dia dah berapa bulan tak serumah tu? Dah tak serumah? Itu saya tak dimaklumkan lah. Saya tak dimaklum. Jadi Datuk kata dia dah bercerai, lepas tu dia rujuk tanpa melalui proses yang ni kan. So akan kena saman ke macam mana? Memanglah, kalau cerai di luar mahkamah, memang pihak berkuasa kan cari dulu, dia akan tuduh suami kerana lafaz cerai di luar mahkamah lah kan. Jadi berarti ada satu pada tahun 2017, satu lagi tahun. So kita kena tunggu dulu lah keputusan mahkamah endorsekan dua-dua, baru sebelum apa-apa sijil dikeluarkan dia kena bayar denda dulu lah kan. Itu proses biasa.